Selamat petang saya ucapkan kepada pensyarah kita iaitu Encik Heritos Anak Muling dan juga rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan membentangkan hasil perbincangan kami berkenaan dengan tokoh-tokoh sejarah pengembangan bahasa Melayu serta peranan-peranan mereka. Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Muhammad Faiz, Muhammad Hakimi dan juga Muhammad Zulhusni iaitu saya sendiri. Terdapat 7 isi kandungan yang akan kami bincangkan pada hari ini. Yang pertama iaitu tokoh-tokoh yang telah kami pilih berdasarkan kriteria-kriteria yang bersesuaian. Yang kedua, berkenaan dengan latar belakang, nama penuh tokoh-tokoh tersebut, tarikh lahir, tempat lahir, jawatan yang dipegang dan sebagainya. Yang ketiga iaitu sumbangan mereka yang telah mereka sumbangkan bagi mengembangkan penggunaan bahasa Melayu. Yang keempat iaitu pengaruh mereka untuk mempengaruhi orang di sekitar bagi menggunakan bahasa Melayu. Yang kelima iaitu peranan mereka bagi memperluaskan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan masyarakat. Yang keenam, pemikiran mereka berkenaan dengan bahasa Melayu pada zaman tersebut. Yang terakhir iaitu karya. Mereka juga telah mencipta karya untuk dibaca oleh generasi yang akan datang berkenaan dengan kepentingan, manfaat dan lain-lain berkenaan dengan bahasa Melayu. Jadi saya serahkan kepada Muhammad Faiz untuk membentangkan hasil kerjanya. Baiklah, saya akan meneruskan perbentangan ini dengan menyatakan tokoh-tokoh yang akan kami bincangkan. Yang pertama, Pendeta Zakbar. Yang kedua ialah Asmah Haji Omar. Yang ketiga ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan yang keempat adalah Abdullah Mushid. Saya akan mulakan perbentangan pada hari ini dengan membentangkan tentang Pendeta Zakbar. Pendeta Zakbar atau nama penuhnya ialah Zainal Abidin bin Ahmad telah dilahirkan pada tahun 1869 di Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau merupakan seorang tokoh bahasa yang amat besar jasanya terhadap perkembangan bahasa Melayu moden. Zakbar telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Batu Kikir. Kemudian beliau melanjutkan pelajarannya ke Mata Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim Perak. Selepas itu, beliau melanjutkan pengajian ke University of Oxford, England dalam bidang bahasa dan falsafah. Beliau pernah berkhidmat sebagai seorang guru, pensyarah dan pegawai bahasa di beberapa institusi pendidikan dan kerajaan. Keilmuan beliau yang mendalam dan kebolehan menganalisis struktur bahasa menjadikan beliau antara pemikir bahasa Melayu paling terhadapan pada abad ke-20. Baiklah, saya akan teruskan perbentangan dengan apakah sumbangan Pendeta Zakbar terhadap bahasa Melayu. Antara sumbangan utama Pendeta Zakbar ialah dalam bidang tata bahasa dan penulisan ilmiah bahasa Melayu. Beliau menyusun karya agung Pelita Bahasa Melayu yang terdiri daripada 3 jilid dan dianggap sebagai asas kepada sistem tata bahasa Melayu moden. Dalam karya ini, Zakbar memperkenalkan cara untuk menganalisis bahasa yang lebih teratur, logik dan sistem saintifik. Berbeza daripada pendekatan tradisional sebelumnya yang hanya bersifat hafalan dan tidak tersusun. Selain itu, beliau turut menghasilkan buku ilmu mengarang Melayu yang menjadi panduan penting dalam tulisan ilmiah dan karangan yang berkesan. Buku ini menekankan struktur ayat yang baik
penggunaan kosakata yang tepat serta gaya penulisan yang mampu membina pemikiran nasional dalam kalangan penulis dan pembaca. Zabak juga menulis karya falsafah takdir yang memperlihatkan pemikiran falsafah Islam beliau yang mendalam. Beliau membincangkan konsep takdir dan usaha manusia dengan pendekatan yang berilmiah, rasional serta berteraskan akidah Islam yang kukuh. Selain sebagai penulis, beliau juga merupakan tokoh pertama yang menerima gelaran pendeta dari Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai pengiktirafan terhadap jasa dan ketokohan beliau dalam memperkembangkan bahasa Melayu. Baiklah, saya akan teruskan dengan pengaruh dan pemikiran Pendeta Za'abah. Pemikiran Za'abah sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa Melayu moden. Beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi juga alat pemikiran dan pembentukan akal budi bangsa. Oleh itu, bahasa Melayu mesti dimartabatkan sebagai bahasa ilmu dan bahasa pemikiran profesional. Za'abah menegaskan bahawa penulisan dalam bahasa Melayu perlu bersifat ilmiah, tersusun dan logik agar dapat membentuk masyarakat yang berfikiran kritikal. Beliau juga percaya bahawa bahasa yang baik melahirkan bangsa yang berbudi bahasa yang tinggi. Pemikiran ini menjadi asas kepada pendekatan bahasa Melayu dalam pendidikan pentadbiran negara selepas merdeka. Kesannya, pemikiran beliau dapat dilihat dalam sistem pendidikan dan tata bahasa yang digunakan pada hari ini, di mana pendekatan Za'abah masih dijadikan rujukan utama dalam bidang linguistik Melayu. Ramai tokoh bahasa dan penulis awal negara dilatih dan dipengaruh oleh hasil kerja beliau. Justru tidak keterlaluanlah sekiranya saya mengatakan bahawa Za'abah ialah pengasas bahasa Melayu moden yang meletakkan asas ukur kepada sistem bahasa yang kita gunakan pada masa kini. Baiklah, saya akan teruskan dengan karya yang telah dibuat oleh Pendeta Za'abah. Yang pertama, beliau telah membuat satu buku yang bertajuk Pelita Bahasa Melayu yang terdapat dalam 3 jilid. Yang kedua, beliau juga telah mengarang sebuah buku yang bertajuk Ilmu Mengarang Melayu. Dan karya terakhir beliau ialah Falsafah Takdir yang telah saya jelaskan pada perbincangan saya tadi. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan pada hari ini dengan meneruskan kepada tokoh kedua, iaitu Asmah Haji Omar. Asmah Haji Omar atau nama penuhnya Profesor Emeritus Dr. Asmah binti Haji Omar telah dilahirkan pada tahun 1940 di Jitra, Kedah. Beliau merupakan pakar linguistik Melayu dan linguistik umum yang tersohor di peringkat antarabangsa. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malaya dan kemudiannya melanjutkan pengajarannya ke luar negara dalam bidang linguistik. Beliau pernah menjawat pelbagai jawatan penting di universiti, antaranya sebagai Profesor Linguistik di Universiti Malaya, Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik, serta pernah menjadi pengarah Institut Bahasa Melayu Universiti Malaya. Kepakaran dan kepimpinan beliau menjadikan beliau antara tokoh wanita paling berpengaruh dalam bidang bahasa dan pendidikan negara.
Baiklah, saya akan teruskan perbincangan pada hari ini dengan apakah sumbangan Profesor Emeritus Dato' Dr. Asmah Haji Omar kepada bahasa Melayu. Antara sumbangan terbesar beliau ialah dalam perkembangan ilmu linguistik moden di Malaysia. Beliau menulis dan menerbitkan lebih daripada 30 buah buku dan ratusan artikel ilmiah dalam pelbagai bidang seperti tata bahasa, sosial linguistik, fonologi, morfologi dan perancangan bahasa. Beliau juga memainkan peranan penting dalam rangka dasar dan perancangan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, termasuklah usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan ilmu. Sumbangan beliau tidak terhad kepada akademik semata-mata, tetapi juga kepada pembangunan bahasa di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beliau terlibat dalam seminar, persidangan dan projek pendidikan yang memperkenalkan keindahan dan keilmuan bahasa Melayu kepada dunia. Selain itu, Asmah juga pernah mengetuai Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau lebih dikenali sebagai UPSI yang berperanan untuk memperkukuhkan kefahaman masyarakat terhadap hubungan antara tamadun, budaya dan bahasa Melayu. Baiklah, saya akan teruskan perbincangan dengan apakah pengaruh beliau terhadap bahasa Melayu. Beliau pernah menghasilkan banyak karya ilmiah tentang tata bahasa, struktur bahasa Melayu yang menjadikan rujukan utama dalam pendidikan dan kajian bahasa. Yang kedua pula, kajian beliau membantu untuk memperjelaskan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, pentadbiran dan media. Pada masa yang sama, beliau pernah memegang jawatan sebagai pengarah Institut Tamadun Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris atau UPSI, di mana beliau memimpin usaha untuk memperkukuhkan tamadun dan bahasa Melayu sebagai warisan bangsa. Antara peranan beliau dalam bahasa Melayu ialah beliau merupakan pakar linguistik yang telah menghasilkan lebih 30 buah buku dan ratusan artikel ilmiah berkaitan bahasa Melayu dan linguistik umum. Beliau juga terlibat dalam penulisan dasar bahasa kebangsaan, terutamanya usaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pentadbiran. Beliau juga menyumbang kepada pengubahan istilah teknikal dalam pelbagai bidang untuk memperkukuhkan penggunaan bahasa Melayu di peringkat profesional dan akademik. Antara pemikiran beliau dalam bahasa Melayu ialah beliau menyatakan bahasa Melayu perlu dikembangkan secara ilmiah dan saintifik, bukan hanya digunakan secara tradisional. Yang kedua pula, beliau menyatakan pendidikan bahasa amat penting untuk menyokong dasar bahasa kebangsaan. Yang ketiga pula, beliau memikirkan bahasa Melayu mesti beradaptasi dengan kemajuan zaman supaya terus relevan dalam bidang sains, teknologi dan pendidikan. Dan beliau juga menekankan hubungan rapat antara bahasa dan identiti bangsa. Ini merupakan antara karya yang pernah beliau hasilkan. Yang pertama ialah Age of Exploration. Yang kedua ialah Colonialism. Yang ketiga ialah Scientific and Culture Revolutions. Baiklah, saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada Muhammad Zul Husni. Jadi tokoh ketiga yang kami pilih ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya akan menceritakan tentang latar belakang Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Nama penuh beliau ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dilahirkan pada 20 Disember 1925. Tempat lahir beliau ialah di Kampung Seberang Perak, Alustar, Kedah. Bidang kepakaran beliau ialah dalam perubatan dan juga politik. Jawatan penting yang telah disandang oleh beliau ialah menjadi Perdana Menteri Malaysia yang keempat, menjadi
menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-7, menjadi Menteri Pendidikan dan juga pernah menjadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi Tun Dr. Mahathir Mohamad ni kami pilih kerana beliau seorang yang dipercayai oleh masyarakat kerana telah dipilih secara 2 kali untuk menjadi Perdana Menteri bagi negara Malaysia. Sumbangan beliau dalam mengembangkan penggunaan bahasa Melayu ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi utama dalam pentadbiran kerajaan dan dasar negara. Yang kedua, beliau mengukuhkan penggunaan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan termasuk sebagai bahasa pengantar di sekolah dan universiti. Yang ketiga, beliau menyokong peranan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam memperkaya kosakata dan memperkembangkan istilah baru. Seterusnya, beliau juga menggalakkan penulisan ilmiah, buku teks dan karya akademik dalam bahasa Melayu supaya bahasa ini terus digunakan dalam bidang sains dan teknologi. Yang terakhir, iaitu menegaskan kepentingan bahasa Melayu dalam ucapan rasmi dan dasar kerajaan, menjadikannya simbol jati diri serta perpaduan bangsa. Pengaruh beliau ialah meningkatkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, pentadbiran dan perpaduan nasional. Yang kedua, membentuk kesedaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi dan kehidupan seharian. Jadi penggunaan bahasa Melayu ini sangat penting menurut beliau kerana dengan menggunakan bahasa Melayu kita dapat memahami sesuatu urusan tersebut dengan lebih mendalam dan urusan tersebut boleh diurus dengan lebih cekap dan juga lancar. Yang ketiga, mempengaruhi generasi muda dan pemimpin lain untuk menghormati dan mengutamakan bahasa Melayu. Jika kita lihat pada hari ini, penggunaan bahasa Inggeris lebih banyak digunakan oleh masyarakat di Malaysia berbanding bahasa Melayu. Mereka lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris dipandang lebih tinggi daripada bahasa Melayu. Yang keempat, beliau menjadikan bahasa Melayu lebih dihormati di peringkat antarabangsa apabila beliau menggunakan bahasa ini dalam ucapan rasmi dua negara. Yang terakhir, beliau mengukuhkan identiti bangsa Malaysia, menjadikan bahasa Melayu asas kepada semangat kebangsaan dan perpaduan rakyat. Walaupun Malaysia mempunyai banyak kaum, banyak bangsa, tetapi bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi kerana di setiap negara tersebut mempunyai bahasa rasmi yang tersendiri. Jadi bahasa Malaysia menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi mereka. Peranan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad dalam mengembangkan lagi bahasa Melayu ialah menjadi pemimpin pelaksana dasar bahasa kebangsaan dengan memastikan bahasa Melayu digunakan secara meluas dalam pentadbiran, pendidikan dan urusan rasmi kerajaan. Yang kedua, beliau juga menjadi pemangkin pembangunan ilmu dalam bahasa Melayu dengan menggalakkan penulisan buku akademik, sains dan teknologi dalam bahasa kebangsaan. Yang ketiga, beliau menyokong institusi bahasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka untuk membangunkan istilah, tata bahasa dan perbendaharaan kata baharu. Yang keempat, beliau juga menjadi pendukung perpaduan nasional melalui bahasa dengan menegaskan bahasa Melayu sebagai alat penyatuan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Kerana bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara dan kebanyakannya kaum mesti mempelajari bahasa Melayu supaya tidak berlakunya pembalahan, dan mereka cuma menggunakan bahasa Melayu untuk berkomunikasi dalam aktiviti harian. Yang terakhir, beliau juga menjadi pendorong penggunaan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa melalui ucapan rasmi di luar negara bagi mengangkat martabat bahasa tersebut. Apa yang difikirkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad mengenai bahasa Melayu ialah beliau menganggap bahawa bahasa Melayu sebagai lambang jati diri dan maruah bangsa yang mesti dipertahankan walaupun negara menuju kemajuan moden, kerana bahasa Melayu sudah diperjuangkan oleh orang-orang lama terdahulu. Jadi bahasa Melayu perlu dimartabatkan supaya tidak hilang dan dapat
diberikan rasa hormat kepada orang terdahulu yang telah memperjuangkan bahasa Melayu sehingga titik darah yang terakhir. Yang kedua, beliau berpendapat bahawa bahasa kebangsaan ialah asas perpaduan nasional dan semua rakyat perlu menguasainya untuk mewujudkan identiti bersama. Yang ketiga, beliau menekankan bahawa bahasa Melayu perlu seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, bukan sekadar bahasa komunikasi harian. Terakhir, beliau meyakini bahawa penguasaan bahasa Melayu tidak menghalang kemajuan, malah dapat menjadi bahasa ilmu jika diterjemah dan digunakan secara meluas. Terdapat 3 karya yang telah dibuat oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Yang pertama, The Malay Dilemma. Dalam karya ini, beliau menceritakan bahawa bahasa Melayu tidak melambangkan kemunduran. Malah, bahasa Melayu dapat meningkatkan lagi ekonomi negara, merapatkan lagi diplomasi antara dua negara. Seperti kita dapat ambil contoh negara Jepun. Negara Jepun sangat mengutamakan bahasa ibunda mereka, walaupun kebanyakannya bahasa asing telah tersebar dengan meluas seperti bahasa Inggeris. Mereka tetap memilih bahasa ibunda mereka untuk dijadikan sebagai bahasa harian, bahasa antarabangsa. Walaupun demikian, ekonomi negara Jepun jauh lebih maju dari kebanyakannya negara yang lain. Yang kedua iaitu The Challenges. Dalam karya ini, beliau menceritakan bahawa penggunaan bahasa Melayu perlu seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Sebab itu, di sekolah telah wujudnya penggunaan bahasa Melayu dalam subjek-subjek tertentu yang berkenaan dengan sains dan teknologi. Yang ketiga iaitu karya A Doctor in the House. Baiklah, saya akan serahkan pembenangan seterusnya kepada Muhammad Hakimi. Tokoh yang terakhir yang telah kami pilih ialah Abdullah Munshi. Saya akan memulakan pembentangan dengan menceritakan latar belakang Abdullah Munshi. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah lahir pada tahun 1796 dan telah dilahirkan di Kampung Pali, Melaka. Beliau telah memegang beberapa jawatan penting seperti menjadi guru bahasa kepada pegawai British dan East India Company. Beliau telah berjaya sampai ke tahap ini kerana beliau amat pakar dalam bahasa dan kesusasteraan Melayu. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 1854 di Jeddah ketika dalam perjalanan ke Mekah. Antara sumbangan beliau ialah yang pertama, beliau telah memodernkan penulisan Melayu dengan gaya realistik dan rasional. Ini agar rakyat tempatan akan menggunakan bahasa Melayu dengan lebih yakin dan tidak memandang rendahnya. Dan rakyat tempatan juga akan memandang bahasa ini lebih tinggi daripada bahasa-bahasa asing yang telah disebarkan dengan luas seperti bahasa Inggeris. Yang kedua, beliau telah mengasaskan sastra Melayu moden serta digelar Bapa Sastra Melayu Moden oleh orang ramai. Yang ketiga, beliau telah menulis autobiografi pertama dalam bahasa Melayu, iaitu Hikayat Abdullah, di mana beliau telah menceritakan kisah hidup beliau. Yang keempat, beliau telah meningkatkan martabat bahasa Melayu melalui pengajaran kepada orang Eropah seperti orang yang mempunyai pangkat-pangkat dan jawatan yang tinggi di luar negara. Yang kelima, beliau menyeru masyarakat Melayu supaya menuntut ilmu dan berfikiran maju, supaya negara kita dapat melahirkan pemimpin yang bijaksana dan mampu untuk memajukan negara kita. Yang terakhir, beliau telah menjadi penterjemah dan juru bahasa yang mengembangkan penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan agama. Baiklah, yang ketiga, pengaruh beliau dalam bahasa Melayu. Pemikiran dan gaya penulisan beliau mempengaruhi tokoh penulis selepasnya seperti Nik Safiah Kadim dan Asma Haji Omar.
tokoh-tokoh seperti ini telah menghasilkan banyak karya yang telah berjaya dan telah dibaca oleh ramai penduduk tempatan. Yang kedua, karyanya Hikayat Abdullah menjadi contoh awal kepada penulisan autobiografi dalam sastra penulis Melayu moden. Yang ketiga, gaya bahasa dan struktur penulisannya menjadi asas kepada pembinaan bahasa Melayu standar. Yang terakhir, usahanya dalam pengajaran bahasa Melayu kepada pegawai British membantu memperkenalkan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Seterusnya kita akan masuk kepada peranan beliau dalam bahasa Melayu. Yang pertama, beliau telah mengajar bahasa Melayu kepada Sir Stanford Raffles dan pegawai East India Company. Ini tidak langsung dapat menyebarkan bahasa Melayu ke luar negara seperti negara-negara yang lebih maju. Yang kedua, beliau telah menerjemahkan kitab Injil atau Bible ke dalam bahasa Melayu untuk Missionary Society. Beliau telah dalam karya ini beliau telah berusaha selama 40 tahun. Yang ketiga, beliau menulis karya Hikayat Abdullah yang merupakan autobiografi pertama dalam bahasa Melayu. Yang terakhir, beliau menyusun dan membaiki Kamus Melayu Inggeris bagi kegunaan pentadbir dan pelajar Eropah. Pemikiran beliau terhadap bahasa Melayu pula ialah yang pertama, beliau menekankan kepentingan ilmu, pengetahuan dan pendidikan sebagai asas kemajuan bangsa Melayu. Ini kerana dengan adanya bahasa Melayu ini, kalau semua penduduk tempatan menggunakan bahasa Melayu dan membanggakannya, maka rakyat di negara luar akan memandang tinggi negara kita. Yang kedua, beliau mengkritik sikap malas, jumud dan mudah berpuas hati dalam kalangan masyarakat Melayu. Yang ketiga, beliau menyeru supaya masyarakat berfikiran terbuka dan menerima perubahan selaras dengan kemajuan dunia, supaya negara kita juga dapat ikut perkembangan moden negara-negara di luar sana. Yang terakhir, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu perlu diperkemas dan dimodenkan agar sesuai digunakan dalam bidang ilmu dan pentadbiran, supaya tiada salah maklumat yang akan dikongsikan oleh pihak. Antara karya yang telah dihasilkan oleh beliau ialah Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah ini merupakan autobiografi beliau sendiri dan merupakan autobiografi pertama dalam bahasa Melayu. Karya ini menceritakan pengalaman hidup, pandangan terhadap masyarakat Melayu dan pengalamannya bekerja dengan orang Eropah. Karya ini juga merupakan karya sastra moden pertama dalam bahasa Melayu. Yang kedua, karyanya yang berjudul Kisah Pelayaran Abdullah ke Kelantan. Karya ini mencatatkan perjalanan beliau dari Singapura ke Kelantan. Karya ini mengandungi perhatian tentang adat, budaya dan kehidupan masyarakat di negeri-negeri yang dilaluinya. Yang terakhir ialah Kisah Pelayaran Abdullah ke Mekah. Karya ini mengisahkan perjalanan beliau ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Karya ini menceritakan cabaran dan pengalaman sepanjang pelayaran serta pandangan beliau terhadap umat Islam ketika itu. Jadi sudah sampai ke pengakhirannya. Tapi sebelum itu, setiap daripada kami akan memberikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua yang telah kami bincangkan. Baiklah, saya akan mulakan bagi menyimpulkan apa yang telah kami bincang sebentar tadi. Setiap tokoh yang kami bincang mempunyai peranan masing-masing dan mereka mempunyai tanggungjawab besar dalam mengembangkan bangsa Melayu. Tanpa mereka, bangsa Melayu tidak akan tersebar dengan luasnya seperti pada zaman sekarang. Baiklah, saya akan menyatakan kesimpulan yang kita dapat terhadap perbincangan hari ini.
Okey, apa yang dapat kita simpulkan, keempat-empat tokoh merupakan daripada latar belakang yang berbeza. Sebagai contoh, dari seorang guru, penulis maupun pemimpin negara. Ia tidak terkecuali untuk kita memanfaatkan bahasa Melayu dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Pendeta Zaaba yang tidak mengeluh untuk menghasilkan pelbagai jenis buku untuk terhadap, sebagai contoh, buku tentang bahasa dan morfologi untuk membantu mengembangkan atau menetabatkan bahasa Melayu daripada ditelan zaman. Oleh itu, generasi sekarang perlu memetabatkan bahasa Melayu dalam kehidupan mereka dan supaya dalam kehidupan mereka, dan kurangkan mengamalkan bahasa asing seperti bahasa Inggeris yang akan monopoli sekiranya anak generasi sekarang menggunakannya. Bagaimana pendapat? Pada pendapat saya pula, kesimpulan yang kita dapat ialah keempat-empat tokoh ini berperanan penting dalam memodernkan bahasa Melayu. Mereka menjadikannya bahasa ilmu dan penulisan yang berwibawa sehingga ke hari ini dan telah digunakan oleh seluruh masyarakat di negara Malaysia. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.